Hai kawan-kawan. Hari ni kita ada malam gala filem dekat OU. Aku baru sampai. Rasa macam ramai orang sebab tadi aku nampak ada satu kenderaan VVIP lalu. Aku rasa mesti dia pergi juga ni sebab malam ni adalah tayangan filem Gayung tau. So aku rasa dia lah kot sebab kerabatnya kereta tadi tu YTM something. Nampak YTM apa. Naiklah dengan semua orang ni. Kenapa orang lain pakai ada tema pakaian? Dia bagi gayung. Awak jangan goyang. Dia bukan gayung, biar goyang. Ramai je manusia. YB. Ini sila gayung. Oh. I ada sila gayung. Saya ada dalam voice plan. I adalah waris sila gayung. So, I datang untuk menyokong jangan. Okey. Sekarang ni siapa watak gayung? Betul Musyairi. Dia bukan watak gayung gila, gayung tu ni. Aku lah watak dia. Kau goyang lain. Aku goyang gigit. Cuma kau ni buat gedik-gedik raya. Jangan. Aku dah pakai baju kuning ni. Kau apa? Takut juga. Takut oh gayung. Orang kat atas. Boys need plan. Kalau aku suruh cakap, aku cakap. So you don't need my explanation. Sponsor yang hadir, thank you so much. Supporter produksi yang ada kat sini, thank you so much. Kawan-kawan yang hadir. Seterusnya Fauzi Laini, Syafiq Nazmi, Nabila Huda. Ladies and gentlemen, our superstar, our idol, Betul Kushairi. Baiklah ladies and gentlemen, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita like. Mana? YSL original. Ish, original ke tak original ke sama je hasil dia. Bahkan macam Sandra Lim tau. Sebaris. Tapi kau tidur sepanjang movie. Ya, tak. Kau ajar kan? Aku tengok. Sama kesan dia. Sama ke? Macam tak ada impact ni. Tadi nanti. Kau Miss Universe. Kau bukan Miss Universe. Kau mistake. A big mistake. Kau lebih ke? Apa? Malfunction. Bukan, misteri. Perancang. Allah bagi rahim untuk keluarkan bayi, kau pakai perancang. Rumah. Boleh. Tapi baik tiruan apa nak ada mangga-mangga? Sebab tu lah kita kena humble. Aku pernah pakai ni masa pergi Jakarta dan Kedah apa semua. Aku tak ada kunci mangga tau, nak pakai luggage kan. Luggage pergi naik mask, kenalah dapat mask pula free lah, baggage ke luggage kan 20 kilo. Aku pakai ni tak ada mangga lagi aku tak ada mangga. Okey lah pakai lah ni. Tapi beg ni tiruan kan? Orang bukan tanya pun tiruan ke tak, aku pakai pun tiruan tak ori. Malah pergi kat CC, bawa beg ni. Ui, Orang kedai LG tu nak gunting. Nak gunting. Kedah kata masuk ke dalam gunting. Macam gunting ice cream. Dengan muka-muka kau kalau boleh. Kau pun dia boleh nak gunting. Pada muka kau. Tapi I rasa memang okey lah, entertaining kan. Kita ni hebat semua. Okay, terima kasih. Baik, bagaimana last but not least? Bagaimana nanti? Silakan. Apa dia? Lawan kita. Apa tadi first time tengok full atau Sebenarnya saya dah tengok draft yang awal sekadar untuk daripada pengarah dan juga produksi sendiri lah, minta input tentang apa-apa yang perlu diperkemaskan lagi. Ya, ini kira kali kedua lah. Mana satu ni? second tak? Ya, okey. Tanya. Tanya Cik Song. Hello. Okay, so berapa bintang? Per 5? Per 5, saya bagi 3. Awak bagi berapa per 5? 4. Awak bagi berapa per 5?
Abang bagi berapa per 5? Abang? 4. Awak bagi berapa per 5? Oh, saya bagi 3. Dia biasa. Awak bagi berapa per 5? 3. Awak bagi berapa per 5? 4.5 weh. Awak bagi berapa? Tak penting. Awak bagi berapa per 5? 4. Awak pula. Awak bagi berapa? Saya bagi 1000. Cerita apa dia? Cerita malaikat maut nak bungkus ke nak makan sini? Tapi kira awak take away. Malaikat maut tapi nak jawab kau yang jadi maut tu. Apa tu? Mikael. Cerita 18 dia tak? 18. 18 SX. Ada. Kan kau balik Dia lagi. sangat. Jangan tu aku seorang ni nak cari kau ni. Habis Oh, kau. semua orang balik seorang-seorang. Ha. Tak aku nak cari ni. Bahaya Sure. perempuan. Masalahnya perempuan. Orang lelaki tu orang lain berakhir juga. Okay, aku sampai rumah. Tadi aku pergi makan dulu. Lepas balik dari event, dari apa, movie tadi. Macam biasalah, interview bla 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 bla. Lepas tu dah habis settle, aku pergi Pelita sebab lapar gila makan. Dan sekarang dah 2.56. Aku dah sampai rumah. Ngantuk gila ni, barai. Naik korang, saya lupa.